bagi pemilihan hero untuk pasukan SRGOG, mereka perlu cari cara untuk memastikan yang CG Esports tak boleh nak berikan serangan terlalu agresif. Sekaligus dengan pembawaan masuk drop untuk Yums ini adalah untuk menindakkan pergerakan agresif dalam permainan. Ya, tapi lihat menjadi masalah balance, mendadak damage yang agak tinggi. Kita boleh katakan block yang begitu cantik daripada beliau sebentar tadi. Memastikan balance menerima damage yang lebih besar, akan tetapi hero ini mempunyai healingnya tersendiri. Jadi tak masalah untuk beliau menerima damage dengan lebih banyak pada saat-saat awal ini. Tapi Cram sama dengan Y3 awal-awal dah menunjukkan pertarungan yang cukup cemerlang. Cram Hilang terus. Untuk First Blood berjaya diberikan kepada Valence. Satu gerakan yang cukup berani daripada pasukan CG Esports kerana mereka tahu informasi bagaimana Cram yang berada bersendirian di bawah. Ini yang satu bestnya untuk Flying Club. Dia dah habis, dia boleh terus saja terbang, patah balik ke dalam lane. Dia tak ada masalah untuk pasukan SRGOG. Ya, tak punya masalah untuk reset semula. Tapi satu gerakan yang bijak daripada CG Esports adalah melaksanakan rotasi untuk memastikan Esmeralda tidak mempunyai kelebihan terlalu awal. Sebab antara titik kelemahan Esmeralda adalah di fasa awal game. Namun begitu, dengan adanya Flying Club macam mana yang dicakap, ketinggalan daripada sudut farming itu taklah dirasai sangat pada awal-awal ini. Lihat bagaimana Gary gerakan yang lebih agresif, cuba memberikan asakan kepada Stormy seketika tadi. Daripada sudut pengambilan Emblem, nampak ada 3 agility yang dibawa masuk oleh SRGOG. Ingin bergerak lebih pantas, ingin memastikan setiap setup tu ada follow up dia, dan dengan adanya movement speed, follow up itu dapat diberikan dengan lebih pantas lagi. Respons mereka dapat dilaksanakan dengan lebih pantas buat SRGOG sekarang ini. Seperti yang dah dijangka, bagaimana kedua pasukan akan mula bertukar arah ke bahagian bawah. Disebabkan kedudukan tekan pertama berada di bahagian bawah, jadi rotasi itu akan mula bertukar arah. Cumanya daripada segi tarikan turtle nampak agak selesa, tapi tak berapa nak selesa sebab Yums yang sentiasa berada di hadapan melakukan zoning ke atas pasukan CG Esports berterusan. G3, satu lompatan cuba untuk dilakukan. Stormy dah buka demi pedal shot dekat bahagian belakang. Mungkin cuba untuk dapatkan Yums terlebih dahulu, tapi tengok macam mana angkatan daripada Valence. Gary dapatkan turtle yang pertama untuk pasukan CG Esports. Yums telah pun ditumbangkan, satu pemain dah tak ada, Cram juga gugur. Dua pemain tumbang. Y3 sempat untuk ditumbangkan oleh Sekai. Dua berbalas satu. Ini yang saya risaukan bercakap tentang high ground hero dibawa masuk oleh SRGOG Esports sebentar tadi. Terpaksa melepaskan Pedesite jauh di bahagian belakang apabila melihat Y3 dah menggunakan Beavers Fighter sebentar tadi. Dan ini mungkin sikit sebanyak akan mengganggu letak team fight pada masa yang akan datang. Ini juga bermaksud memberikan tekanan lebih tinggi lagi kepada Stormy untuk mencari positioning. Pada waktu yang sama, kita lihat bagaimana Amzik farmingnya dengan cukup bagus berhadapan dengan Innocent. Tapi sekarang ni serangan balas, adakah akan membawakan sebarang ketipan kill? Namun tidak, hanya mengusir keluar sahaja Amzik dan juga Chico. Berbalik pada apa yang saya katakan, Amzik farming dengan cukup bagus, walaupun tekanan tu taklah didatangi dengan begitu kerap daripada SRGOG. Tapi so far, kita nampak agak stabil berhadapan dengan Innocent, di mana level mereka masih lagi sama pada minit yang ketiga. Minit yang ketiga untuk kedua pasukan masih lagi seimbang sebenarnya, walaupun perbezaan ekonomi dalam 1,000 gol. Cumanya kalau tengok daripada segi pergerakan, pasukan CG Esports mereka cuba sampai sebaik untuk pastikan tempo permainan ini mereka yang lead. Jadi kalau contoh mereka berjaya untuk lead tempo permainan sampai ke fasa pertengahan permainan, itu yang akan sedikit sebanyak menyukarkan untuk pasukan SRGOG. Tetapi kita juga kena melihat SRG mula memberikan tekanan di bahagian atas untuk memastikan Innocent berada dalam situasi yang jauh lebih selesa lagi. Kelihatan apabila Amzik tak mempunyai mana-mana masalah langsung untuk menghadapi Innocent di bahagian atas. Lihat bagaimana CG bermain sekarang ini. Nampak temponya macam perlahan, tapi ianya lebih kepada lebih berhati-hati dan memastikan setiap gerak-geri itu ada vision. Ada informasi dapat diberikan kepada Chico, kepada Gary, kepada Amzik pada waktu yang sama. Di manakah keberadaan ahli pasukan SRGOG supaya hero-hero yang memerlukan farming ini boleh farming dengan lebih selamat dan tiada serangan yang diberikan ke atas diri mereka. Jadi pujian harus saya berikan kepada Balance yang membenarkan informasi ini didapatkan melalui aktifnya beliau di dalam sekitar map pada saat ini. Betul dekat bahagian atas sebenarnya, Gary yang hampir tersekat daripada beberapa kali kita dapat Yums. Lemparan tembok-tembok tu menyukarkan sedikit sebanyak untuk Gary nak terus masuk ke bahagian belakang. Tarikan turtle yang kedua mungkin akan boleh difokuskan sekali lagi oleh pasukan SRGOG. Ya, dan sekarang ini terus saya Turtle dimulakan ditarik oleh Balance terlebih dahulu Gary. Nampak macam ada percubaan lagi, tapi dah pun kena reset dah ni turtle yang kedua. CG Esports nak cuba untuk intai peluang mereka nak masuk. Balance memanggil ahli pasukan yang lain untuk mulakan team fight. Tapi Valence ada tsunami slam dapatkan seorang pemain daripada pasukan SRGOG. Valence telah untuk pada tengah Innocent. Masih lagi menangkan darah seterusnya, tapi untuk Sekai yang dikejar, Sekai biasa, Sekai hilang di tengah Gary. Yuzat tak ada permainan, dua gol Innocent juga dah tak ada. Double kill untuk Gary. Cram dikejar, Cram biasa, tapi tengok macam mana. 3 pemain daripada pasukan
SRGOG Esports. Terpaksa akur apabila mereka ditumpaskan di bahagian atas. Satu teamfight yang cukup menarik daripada pasukan CG Esports. 2 kali turtle, 2 kali keputusan yang sama. Hanya satu saja nyawa yang dikorbankan untuk mendapatkan 3 kill dan juga untuk mendapatkan objektif. Dan nampaknya masalah masih lagi sama untuk Stormy tak boleh nak membuka FedEx Strike tu di dalam kadar yang sangat-sangat lama. Dan lihat bagaimana Valence yang melakukan tangkapan ke atas Innocent terlebih dahulu. Ia berjaya untuk ditangkap sedikit sebanyak oleh Innocent, tapi Gary, Chico bersama dengan Amzik fokus mereka terus ke arah backline. Apabila Sky dah dikorbankan terlebih dahulu, mereka terus pergi ke bahagian belakang yang adanya Innocent. Yes, ada juga Stormy, tapi Stormy pun tak boleh nak lakukan apa-apa demi menyelamatkan Innocent seketika tadi. Dah tak ada FedEx Strike, dia boleh lakukan stun, tapi tak ada lagi banyak damage yang mampu dikeluarkan oleh Stormy. Ya, nampak macam susah juga ni untuk pasukan SRGOG, terutamanya apabila setiap teamfight daripada pasukan CG Esports mereka dah ada tugasan masing-masing. Yums dicari. Alamak, hilang terus di tangan Chico. Yetri yang mencuba lagi memancing-mancing pemain pasukan SRGOG Esports. Agak sukar, tapi tengok macam mana Yetri dia masih lagi mendahagakan darah pemain daripada pasukan SRGOG. Gary cuba untuk memberikan bantuan. Krem dekat bahagian belakang. Cuba untuk mencari mangsa daripada CG Esports pula sebaliknya. Yetri tersekat tumbang pula dengan Krem. Percubanya agak berani daripada pasukan CG Esports. Krem cuba untuk meneruskan team fight. Valence dah sampai. Cuba untuk menghentak pergerakan Krem. Tapi menara dekat bahagian tengah yang difokuskan terlebih dahulu oleh pasukan CG Esports. Very good macro gameplay daripada CG sebentar tadi. Ia terpaksa menggadaikan nyawa Yetri tapi mendapatkan turret dekat bahagian tengah. Jantung untuk mana-mana pasukan sebenarnya telah pun dimusnahkan oleh CG seketika tadi, dan ini membenarkan mereka untuk bergerak barangkali lebih agresif. Kalau tak agresif sekalipun, banyak informasi yang mereka boleh dapatkan melalui pengambilan turret di bahagian tengah tersebut. Pada minit yang ke-7, 3,000 gol telah pun memisahkan kedua pasukan SCG Esports berada di bahagian hadapan. Amzik, Hunter Strike, Sky Pistol dah pun disiapkan buat ketika ini. Tak menjadi masalah untuk menyertai team fight dengan lebih proaktif untuk mula mendapatkan stack dengan lebih pantas lagi. Masuk minit yang ke-7 untuk pasukan CG Esports, mereka dah pun mendahului dengan jumlah 3,000 gol ekonomi di bahagian depan. Tapi untuk pasukan SRGOG, mereka cuba untuk melakukan rotasi lagi dan lagi sama ada nak sekat pasukan CG Esports. Tengok macam mana Valence ada conceal. Cuba untuk mencari pemain dekat bahagian hadapan. Krem cuba untuk pada sekali dia mencari keluarkan, tapi tengok Yetri dia terus pergi bahagian belakang cari Stormy. Krem telah beri tumbang oleh Chico. Pada cuba untuk mencari Innocent pula buat kali ini, tapi untuk mencari Innocent cuba ada sekali dia mencari tapi tak boleh nak buat apa. Amzik berjaya untuk menjadikan Innocent juga. Yetri tumbang, 2 berbalas 1. Turtle yang ketiga ini nampak gayanya mungkin akan jadi percuma sekali lagi untuk pasukan CG Esports. Hat-trick Turtle untuk CG Esports sekarang ini. Permulaan game yang pertamanya cukup cemerlang daripada CG Esports, mendahului dengan 4.5,000 gol. Dan sekali lagi cara mereka laksanakan teamfight itu dengan sangat-sangat baik. Fokus kat Stormy dulu, pastikan Stormy tak boleh buka langsung FedEx Strike dia. Kalau dia buka pun durasi dia tak lama sekarang ni, Chico. Oh, pedih sebenarnya damage daripada Chico. FedEx Strike pada Stormy tak berjaya untuk memberikan sebarang bantuan. Sebalik Yums yang terpaksa terima apabila dirinya dijadikan sebagai mangsa di bahagian hadapan. Konsep yang sama berulang kali di mana kalau kita melihat Yetri sentiasa ditugaskan untuk menjadi kambing hitam, tetapi berhasil untuk membeli masa dan juga memberikan gangguan yang terbesar, iaitu Stormy tidak mampu untuk menyertai mana-mana team fight. Sekali lagi, pengambilan Farsa itu yang bukanlah kita nak kata persoalkan, tetapi impact dia tak boleh nak buat dengan lebih lagi disebabkan banyak cara untuk mematahkan FedEx Strike yang dimiliki oleh Stormy sekarang ini. Ya, 004 KDA-nya tanpa sebarang kematian, tetapi sebab damage output selain daripada Skies adalah akan didatangnya dengan Stormy. Tapi kalau dia tak boleh nak buka FedEx Strike dengan durasi yang lama, CG Esports bergembira dengan perkara itu dan mereka boleh kiting dengan lebih mudah lagi. Dia boleh teruskan teamfight dengan lebih senang lagi sebab mereka tahu tak ada FedEx Strike yang boleh dikeluarkan oleh Farsa. Tapi combo wombo daripada Selangor Legend OG Esports sebenarnya jauh lebih menakutkan. Dengan Armor Fender, Tectonic Charge lagi digabungkan dengan FedEx Strike, itu adalah satu kombinasi yang cukup membahaya. Tapi di bahagian tengah, Krem Macam mana damage pada Amzik pedih. Krem hilang terus, tak sempat nak buat apa-apa. Nafas dia habis kat situ pula tiba-tiba. Tapi untuk Yetri, kita boleh nampak macam mana dia terus pergi ke bahagian belakang. Sama ada dapatkan Stormy atau mungkin Skies juga dilakukan berterusan oleh Yetri. Jadi itu dah jadi satu pembukaan ruang yang cukup selesa untuk CG Esports. Ketika ini Krem dia dah tak boleh bermain seperti biasa di mana dia pergi ke hadapan, absorb all the damage sebab nyawanya sangat-sangat mudah dirata oleh CG Esports. Bayangkan anda ada Lunox, anda ada Green J dekat bahagian belakang dan tak ada cara untuk Krem nak melarikan dirinya kecuali menggunakan
mendapatkan falling pertama sebab Purify dibawa masuk. So dia kena lebih berhati-hati lagi dalam usaha dia nak buka map. Oh, balance dia masuk. Terus ada Tsunami Slam dapatkan Yums. Stormy dekat belakang cuba untuk menggunakan Parasite tapi digagalkan oleh Yetri begitu saja. Innocent dicari tapi balance. Ditemukan oleh Sky Sim dan tak ada satu membalas satu. Percubaan untuk mencari bangsa yang seterusnya masih lagi diteruskan lepaskan CG Esports. Cukup apabila masing-masing kehilangan seorang pemain mereka. Cram masih lagi full bar HP dia. Masih lagi nak tarik-tarik dengan pasukan CG Esports ni. Yetri juga masih lagi berada di kawasan lot yang pertama. Tapi lebih kepada nak tunggu kesilapan siapa yang akan termakan umpanan. Yang menakutkan sekarang ini adalah kalau CG Sport dah pun mencapai power fight mereka dengan adanya Granger, dengan adanya Chiku yang menggunakan Lunok, mereka mampu untuk meleburkan sesiapa saja yang berada di bahagian hadapan. Itu antara sebab kenapa kita menyaksikan Yums, Cram, mudah saja nyawa mereka dileburkan. Kerana kita lihat bagaimana SRG OG lebih memahami corak permainan CG Sport. Mereka tak fully commit ke atas barang teamfight dan sekarang mereka menunggu saat yang paling sesuai. Oh, cantik sebenarnya balance dekat bahagian belakang dapatkan seorang pemain. Tapi tengok macam mana Cram berjaya untuk melepaskan diri daripada genggaman pasukan CG Esports. Yetri masih lagi berada sekali damage yang dikeluarkan oleh pasukan SRG OG. Cram dekat bahagian belakang masih lagi cuba untuk mencari mangsa dia pasukan CG Esports. Namun begitu lot sebentar tadi berjaya untuk didapatkan oleh pasukan CG Esports. Keadaan kembali tenang. Lebih kepada pasukan SRG tak nak tadah damage dengan terlalu banyak. Menunggu lot daripada pasukan CG Esports dekat bahagian atas. 3 kill untuk Amzik, 3 kill untuk Chiku, 3 kill untuk Gary. Tiada kematian langsung untuk ketiga. Core damage dealer bagi pasukan CG Sport buat ketiga ini. SRG OG Sport perlu mencari mangsa, tapi balance yang dicari terlebih dahulu. Balance agak berani Skies jauh kena halau dengan Gary. Terpaksa menekan butang recall. Tapi Gary dia macam nak main tangkap-tangkap dengan Skies ni. Siapa? Okay, 1v1 dekat bahagian bawah tu biarkan dulu. Innocent tumbal kat tangan Amzik. Yetri masih lagi ingin masuk. Ini bila tarik kat bahagian tengah cuba untuk dipaksa oleh pasukan CG Esports. Namun begitu berjaya untuk didapatkan oleh mereka. Dalam masa yang sama tengok macam mana jauh Gary bermain dengan Skies dekat bahagian bawah tadi. Hampir mencecah 10,000 gol lead untuk CG Esports sekarang ni. Minit ke-12. Setelah pembelian waktu daripada Gary sebentar tadi, layan sekejap Skies membenarkan mereka mendapatkan inventory di bahagian atas sekarang ini. Balance Percubaan dapat Skies juga. Yum cuba untuk didapatkan tapi Yum telah bertumpah di tangan Amzik. Stormy dan tak ada double kill untuk Gary. Masih lagi menjadi bangsa mereka dapat. Cram cuba untuk menadas sekali damage yang dikeluarkan oleh pasukan CG Esports tapi tak berjaya. Cram ditumbangkan. Innocent dicari. Rata! Pasukan CG Esports cukup selesa dengan keadaan mereka. Mata kemenangan yang pertama. SRG OG Sport, tahta mereka bukan setakat dicabar. Tahta mereka bukan setakat dicalar sekarang ini. Dengan ketinggalan sebanyak 10,000 gol lead, CG Esports mendominasi game pertama ini dengan cukup baik sekali.